Maka mereka membawa bayi itu, bayi yang kecil. Biasanya dia tidak bercakap. Kata Juraij, yani biar aku, saya akan salat. Dia buat salat. Setelah dia buat salat, dia pergi kepada bayi itu. Dia letakkan jarinya pada perut bayi itu. Dan dia kata, Man abuk, yani siapakah yang pada gambarannya dia adalah ayahnya, bukan ayahnya yang hakiki kerana dia anak zina. Maka dia kata, fulanun ar-ra'i. Baik itu dia menjawab, dia adalah ar-ra'i, fulan ar-ra'i, yani pembela kambing itu. Dia dah bagi tahu. Maka orang ramai bila mereka mendengar bayi kecil bercakap dengan Quraisy, subhanallahil azim, maka mereka tahu tentang kedudukan Quraisy ini yang tinggi, dan mereka mencium dia, dan mereka sapu badan dia untuk nak bertabarruk dengan Quraisy. Yatamassahun Nabi, yani mereka mahu ambil barakah daripada Quraisy. Dan ini warid dalam Sahih Al-Bukhari. Dan ini ada padanya dalil tentang tabarruk. Dan mereka kata, kita ini boleh membina sauma'ah kamu daripada emas, kita kembalikannya daripada emas. Dia kata, saya tidak mahu, hanya kembalikannya seperti sebelum je, daripada lumpur. Subhanallahil azim. Maka mereka telah membuat. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, menunjukkan betapa pentingnya seorang dia bersabar atas sakitan orang lain. Ini adalah pelajaran yang besar.